Ramai yang dah tahu SCR fasa 3 dibayar bulan Ogos, tapi sebenarnya berapa hari bulan duit itu akan masuk ke akaun anda? Salam sejahtera dan selamat datang kembali. Soalan berkaitan tarikh tepat pembayaran sumbangan tunai rahmah ataupun STR fasa 3 merupakan antara topik yang paling banyak dihujani soalan di ruangan komen dan platform media sosial ketika ini. Walaupun kenyataan rasmi daripada pihak berkuasa belum dikeluarkan secara muktamad, kita boleh menjangka julat tarikh pembayaran berdasarkan sejarah agihan sebelum ini serta tren semasa. Berdasarkan rekod lalu, pembayaran fasa 3 pernah disalurkan pada minggu terakhir bulan Ogos dan pernah juga dibuat sekitar pertengahan bulan, iaitu sekitar 12 hari bulan. Adakah bayaran akan dibuat seawal minggu pertama bulan Ogos? Kebarangkalian untuk pembayaran berlaku pada awal bulan adalah amat tipis. Jadi, penerima disarankan untuk tidak terlalu berharap pada minggu pertama Ogos. Bagi tahun ini, tempoh utama yang perlu diberi perhatian ialah bermula 14 atau 15 hari bulan Ogos sehingga ke minggu akhir bulan Ogos, iaitu sebelum sambutan Hari Kebangsaan. Pengumuman rasmi, tarikh semakan kelulusan dan permulaan agihan dijangka akan diumumkan pada bila-bila masa sahaja dalam jajaran tempoh tersebut antara pertengahan hingga akhir bulan Ogos. Jadi, pastikan anda sentiasa peka dengan maklum balas dan siaran media rasmi Kementerian Kewangan sepanjang tempoh berkenaan. Bagaimana pula dengan anda? Adakah anda jangkakan bayaran masuk pertengahan bulan atau akhir bulan? Tuliskan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk maklumat bantuan terkini. Terima kasih dan jumpa lagi. Itu sahaja laporan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama kami untuk berita terkini dan bantuan lanjut.